Untuk menjadi home tutor untuk jangka masa yang lama, kita mesti memastikan bahawa kita boleh belajar dengan student kami dengan lama. Oleh kerana itu, dalam video ini saya akan menyatakan apakah 5 tanda yang menunjukkan bahawa student kita nak berhenti dan apa yang kita boleh lakukan. Mari kita bermula. Tanda yang pertama yang menunjukkan bahawa student kami nak berhenti tidak lama lagi. Tanda yang pertamanya ialah mereka tidak berminat dengan subjek yang mereka sedang diajar oleh tutor. Jadi, mengapa kita boleh mengetahui bahawa mereka sedang menunjuk tidak minat terhadap sesuatu subjek? Kita boleh tengok bahawa mereka memang susah untuk berfokus dan selalu mereka memberikan komen-komen yang negatif tentang subjek itu, terutamanya sejarah. Memang senang untuk mereka tidak berminat tentang tarikh dan tempat dan sebagainya. Dan selain daripada itu, apabila diajukan pertanyaan tentang subjek itu yang sedang diajarkan, memang pelajar itu mereka enggan atau tidak berminat untuk menjawab. So, jika kita tengok tanda-tanda seperti ini menunjukkan bahawa mereka memang tidak berminat, dan apa yang kita boleh lakukan sebagai tutor untuk membantu pelajar-pelajar seperti ini. Yang penting kita perlu bersikap positif dan terus menggalakkan pelajar itu. Dan ini adalah sebab ibu bapa mereka nak mereka dapat itu tuition pada masa yang sama ini. Jadi oleh kerana itu kita perlu membantu dan terus menggalakkan mereka. Satu lagi poin ialah memang obvious, iaitu bolehkah kita buat pelajaran kita lebih fun. Kita membantu pelajar itu untuk menikmati pelajaran bersama kita. Mungkin kita perlu menjadi kawan mereka, tidak begitu strict, tapi cuba membantu mereka dengan cara yang menunjuk kebaikan hati dan cara yang membantu mereka rasa senang tentang kita. Satu lagi poin adalah kita boleh membantu mereka tengok apakah manfaat yang boleh diperolehi apabila mereka belajar baik dalam mata pelajaran tersebut. Apabila mereka dewasa, mereka dah bekerja, mengapa mata pelajaran ini boleh membantu mereka. Selain daripada itu, kita boleh mendengar dengan baik-baik daripada mereka dan dengar apakah luahan hati mereka, apakah halangan yang mereka sedang jumpai dan bagaimana kita boleh membantu murid-murid kita untuk mengambil keluar halangan-halangan yang mereka ada. Yang kedua adalah memang boring. Mereka akan menyatakan kepada tutor biasanya bahawa ini sangat boring atau kamu boring. Jadi yang penting ini saya boleh fikir satu pengalaman saya dulu, ada satu student dia berumur 6 tahun dan memang dia sangat senang untuk tidur. Saya ajar dia bahasa Inggeris dan tak sampai 10 minit dia akan tidur sudah. Jadi saya perlu cuba banyak usaha untuk menggalakkan dia dan buat lesson itu lebih fun dan menarik supaya dia tidak boleh tidur. Apa yang kita boleh buat untuk membantu pelajar seperti ini? Gambar adalah satu perkara atau cara yang baik untuk membantu mereka untuk tetap berfokus dan berminat dalam pelajaran itu. Gambar-gambar. Ya, kita perlu dengar apakah pendapat mereka, jadi kawan mereka. Mungkin pada mulanya kita perlu guna soft approach atau approach yang lembut. Tetapi setelah sejangka masa, mungkin kita perlu jadi lebih firm dengan mereka. Kita perlu konsisten dan apabila kita
menggunakan kesabaran dan kebaikan hati, student itu memang boleh rasa. Dan apabila mereka rasa itu, mereka akan ditarik untuk membuat lebih baik dalam mata pelajaran mereka. Kadang-kala apabila mereka nak tidur, saya suruh mereka untuk bangun dan buat exercise dan sebagainya. Kita perlu cuba pelbagai cara dengan budak seperti ini. Kita perlu mempunyai imajinasi. Kadang-kala kita nak jadi watak dan buat macam TV begitu. Dia buat satu karakter dan kita buat satu karakter, dan buat lesson itu lebih menarik, lebih fun. Dan harap dengan cara ini mereka akan tetap bertumpu perhatian, dan mereka lama kelamaan apabila kita terus menggalakkan mereka, mereka akan menunjuk lebih minat dan mereka tak akan tidur. Yang ketiga adalah mereka tak tunjuk progres. Kita sudah belajar dengan mereka untuk 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, lebih daripada 1 tahun. Tetapi setiap kali selepas peperiksaan, kita dapat result. Dan apabila kita tengok result itu sama, tak ada progres, tak ada kemajuan apa-apa pun, atau lebih teruk sekali, mereka punya markah lebih rendah. Jadi dalam situasi ini kita perlu memberi perhatian, kerana mungkin ibu bapa sudah jadi kurang sabar dan mereka memang nak cari sebab mengapa kita perlu terus untuk sebagai tutor untuk ajar anak mereka. Jadi apa yang kita boleh buat untuk mengatasi cabaran ini? Kita boleh tengok lesson plan kita. Bagaimana kita boleh memperbaiki atau membuat lesson plan kita lebih baik. Apabila kita tengok result atau peperiksaan mereka, apakah kelemahan-kelemahan yang mereka ada dalam mata pelajaran tersebut? Apakah yang kita boleh buat untuk meningkatkan kelemahan mereka dalam bahagian yang mereka tidak begitu baik? Bagaimana dengan kerja rumah atau bagi mereka homework? Perlukah kita berikan mereka lebih homework? Adakah mereka ada masa untuk melakukan kerja rumah? Kadang-kala mereka careless, mereka cuai, dan mereka memang sudah tahu bagaimana menjawab sesuatu soalan. Tetapi oleh kerana mereka cuai, mereka buat jawapan atau memberi jawapan yang salah. Jadi ini mungkin tidak boleh dielakkan. Lagi satu perkara, mereka sering tak ingat, terutamanya dalam mata pelajaran matematik. Sudah ajar mereka sudah tahu buat. Apabila dalam masa peperiksaan, mereka tak ingat formula itu. Jadi dalam soal ini, saya pun ada student macam ini. Sangat penting untuk terus menggalakkan mereka buat banyak latihan. Dan apabila mereka buat lebih latihan, ini akan membantu mereka untuk ingat apakah formula-formula yang diperlukan untuk matematik atau untuk sains, fiziks. Apakah formula yang diperlukan untuk menjawab soalan-soalan. Yang tutor tidak harus buat adalah tidak memberi alasan kepada ibu bapa atau cakap bahawa murid mereka yang salah. Kerana apa ibu bapa mahu ialah mereka mahu satu home tutor yang confident, yang boleh membantu dan terus membantu budak-budak atau pelajar-pelajar mereka. Dan kita boleh buat ialah membantu para ibu bapa tengok apakah strategi baru yang kita akan terus guna untuk membantu anak-anak mereka, dan beri satu strategi yang baik supaya ibu bapa terus yakin dengan tutor dan mereka akan terus pelajaran tersebut. Tanda yang keempat
Iaitu selalu cancel pelajaran. Mengapa mereka cancel pelajaran? Mungkin mereka punya schedule atau jadual terlalu busy, atau mungkin mereka terlalu letih kerana mereka sepanjang hari di sekolah ada banyak aktiviti, atau mereka ada keutamaan yang lain dan mereka sering cancel. Jadi ini tanda bahawa mereka akan stop tidak lama lagi. Apa yang kita boleh buat sebagai tutor untuk mengatasi masalah ini? Mungkin boleh bercakap atau berbincang dengan ibu bapa student itu. Dan adakah mungkin perlu tukar masa atau waktu pelajaran? Ini satu cara, tetapi jika tidak boleh, memang perlu start cari student yang lain. Dan tanda yang kelima adalah student itu menjadi semakin baik. Dan selepas belajar dengan tutor itu untuk sejangka masa, student itu menjadi semakin berdikari. Dia tidak perlu pertolongan daripada tutor itu lagi. Bagaimana kita boleh tahu? Kita boleh berada di sana dan mereka kurang tanya soalan dan semua kertas ujian yang diberikan mereka boleh buat dengan selesa tanpa bertanya. Dan ini menunjuk bahawa mereka sudah tiba satu tahap di mana mereka sangat maju dalam pelajaran itu dan mereka tidak perlu pertolongan lagi. Ini mungkin satu tanda yang baik. Apabila kita tengok perkara ini berlaku sebagai tutor, memang kita berasa senang hati untuk mereka kerana mereka sudah maju dan mereka tidak perlu tutor lagi. Dan ini masanya kita mula cari pelajar yang lain. Di luar ada pelajar yang lain yang mereka boleh recommend atau menerusi cara lain untuk supaya kita boleh terus menggalakkan pelajar-pelajar yang memang perlu guru tuition. Jadi inilah 5 tanda yang menunjuk bahawa mereka nak berhenti dan apa yang kita boleh buat untuk mengekalkan pelajar itu. Dan jika kamu belum subscribe lagi, sila subscribe, dan jika kamu suka video ini, sila komen di komen box di bawah. Jumpa lagi pada masa yang akan datang.